Okey, Assalamualaikum guys. Kita baru saja tengok panggilan khas ular. Uh, Lama saya tak dapat panggilan ular pagi-pagi ni. Jadi di pagi Isnin ni, jom kita sama-sama cari ular. Dikabarkan ular berada di dalam tandas rumah dia. Kemudian jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Assalamualaikum. Saya masuk pakai boot boleh eh? Ular apa bang? Warna hitam. Tapi pintu ni kecil je. Oh ya ke? Ada torchlight. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Tu tedung. Sihat juga ada ni. Saya nak minta izin kejap lagi. Saya tarik dia ni. Saya akan tarik keluar terus. Boleh. Boleh eh? Sihat dia. Besar. Ya. Saya tarik tutupnya. Dia berak ah. Bismillah. Besar dia ni. Jarang lah kita dapat besar je ni. Ini tedung biasa lah ini. Sebab dia ada belakang dia ada bulat O tu kan. Kalau yang kosong hitam je, dia tedung sembuh. Ni ulah senduk lah, tedung lah. Kalau yang sembuh tu, itu kita kena pakai visor. Kadang dia menyembuh, takut kena mata kan. Kalau kena kulit pun dia gatal-gatal. Yang ni dia mematuk je lah. Besar ni, memang besar. Sihat lah orang panggil. Si baik tak masuk lagi. Macam mana perasan dia tu? Macam mana perasan dia tu? Dalam bilik tu cahaya lampu. Sebab dia duduk tepi yang ni. Buka pintu. Si baik lah. Bahaya ni. Ni kalau kena, terus cepat-cepat ambil gambar kan. Ambil gambar jelas lah.
Lepas tu pergi terus hospital besar. Nanti dia bagi anti venom dia lah. Ni saya minta izin buat video YouTube, TikTok boleh bang? Ya. Lagi bagus tu. Memang masuk. Saya operasi memang saya record semua. Masuklah YouTube, TikTok kan. Kadang-kadang ada benda orang boleh belajar kat video tu. Tu saya tengok pun tengok kat video kan. Senang. Lagi besar pada ni. Banyak King Cobra semua. Kita King Cobra baru takat ni 3 kali lah dapat. Dan bilik air bisa. Besar ni. Tedung. Dah sangka tak apa. Dalam sangka tak apa, jangan letak jari je lah. Oh, besar. Besar. Ini kalau kena ni Yalah. Okey bang. Hai. Okey. Saya minta diri dulu. Terima kasih banyak bang. Pasal tadi. Minta diri dulu lah. Okey. Assalamualaikum. Kalau ular ni takut dengan apa? Ular boleh pakai ni, Baygon. Yang ini, spray ni. Spray ni dia bukan takut, dia tak suka bau dia. Dia kalau kata, selalu masuk tu kita pakai ni. Selalu kalau orang takut letak apa nama? Belerang tak jadi lah. Kena pakai Baygon ni. Okey. Tu dia tadi. Kita dah pun selesai. Alhamdulillah. Khidmat khas ular. Tengok tadi ular tedung tu sehat belaka. Besar dia. Dah lama saya tak dapat ular tedung besar yang tu. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. So tadi tengok jenis ular tedung tu adalah jenis ular tedung biasa. Dia ada bulat dekat belakang dia, ada O kan, belakang kepala dia. Jadi jenis menyembur, mematuk lah. So ada satu lagi jenis dia kosong je, hitam je semua. So yang itu adalah tedung sembur. Sembur tu dia menyembur dia punya bisa dia. Jadi pun alhamdulillah selamat, nasib baik abang tu dia tak masuk toilet tu dulu. Kalau tak, bahaya besar tedung tu. So dia call kita, dia nampak lah walaupun toilet tu tak ada lampu, dia reflection lampu daripada bilik tu nampak ular tu. Ada ular. So alhamdulillah selesai lah tadi kes tadi. Ular tedung ni nanti kita akan hantarkan kepada penghilitan ataupun kita akan lepaskan sendiri kat hutan lah, kita simpan. Jadi apa pun, thank you guys yang dah tonton video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Tengok lagi video kita yang lain. Kita akan ada banyak lagi video lepas ni, insyaAllah. Saya ada masa saya akan edit semua video tu. Mudah-mudahan dan kita berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum.